Bila seluruh rakyat menzahirkan bantahan terhadap keputusan Datuk Anwar Ibrahim untuk menjemput Donald Trump ke sidang kemuncak ASEAN, beliau mempertahankan keputusannya dengan alasan ingin berinteraksi secara diplomatik dengan Trump dan menjelaskan pendirian Malaysia. Seolah-olah pendirian tegas dan bersama masyarakat antarabangsa di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB tidak pernah sampai ke telinga Trump. Kini apabila beliau tetap berdegil dengan jemputannya, saya mencabar Datuk Anwar untuk membuktikan bahawa diplomasi beliau bukan sekadar retorik kosong. Biar beliau mengadakan suatu sidang media bersama Donald Trump di hadapan semua pemimpin ASEAN seperti mana yang Trump lakukan di sidang kemuncak keamanan Gaza pada 13 Oktober 2025 di Mesir di hadapan media antarabangsa. Datuk Anwar mesti mempunyai keberanian untuk berdepan secara langsung dengan Donald Trump, bukan dengan kata-kata manis tetapi dengan kebenaran dan accountability. Dalam sidang media tersebut, Datuk Anwar mesti membangkitkan persoalan-persoalan berikut. Pertama, menyoal Trump tentang sokongan keuangan dan ketenteraan besar-besaran pentadbirannya kepada Israel melebihi USD 12 bilion yang telah memperkukuh mesin perang Israel dan menyebabkan pembunuhan kejam lebih 68,000 orang awam dan kanak-kanak tidak berdosa di Gaza. Kedua, bertanya kepada Trump sama ada beliau menyokong 697 serangan senjata Israel terhadap hospital sejak tahun 2023 serta penggunaan kebuluran sebagai senjata perang suatu jenayah peperangan. Tiga, menuntut penjelasan sama ada Trump akan mengenakan sekatan ekonomi yang sama terhadap Israel seperti mana Amerika baru-baru ini kenakan sekatan terhadap dua syarikat minyak terbesar Rusia yang membiayai mesin perang Rusia ke atas Ukraine. Keempat, menegaskan komitmen jelas bahawa di bawah kepimpinannya Amerika Syarikat akan menghentikan semua bekalan senjata perang kepada Israel sehingga keamanan yang adil dan berkekalan dapat dijamin bagi rakyat dan negara Palestin. 5. Mendapat jaminan bahawa Trump tidak akan menggunakan kuasa veto Amerika Syarikat di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk menghalang sebarang resolusi yang menuntut keadilan, accountability dan perlindungan bagi rakyat Palestin. Sekiranya Datuk Anwar Ibrahim berani mengemukakan soalan-soalan ini secara terbuka di hadapan pemimpin ASEAN di sidang kemuncak minggu depan, rakyat Malaysia akan menyambut beliau sebagai seorang negarawan sejati, pemimpin yang berdiri teguh tanpa gentar demi keadilan yang menghadapi hipokrasi tanpa ragu. Sehingga saat itu, dakwaan penglibatan politik Datuk Anwar hanyalah retorik kosong semata-mata.